Datuk Speaker, apabila kita membicarakan soal belanjawan, kita bukan hanya membicarakan soal angka. Kita sebenarnya sedang membuka lembaran amanah. Lembaran yang akan menjadi saksi kepada tindak tanduk kita semua, terutamanya sebagai yang berhormat yang dipilih oleh rakyat. Setiap angka menjadi tanggungjawab kita. Setiap sen akan menjadi hujah. Dan setiap keputusan akan dipersoalkan. Bukan hanya di Dewan ini, tetapi sampai ketika mana kita berhadapan dengan Tuhan Rabbul Jalil. Saya mengingatkan diri saya terlebih dahulu dalam Dewan yang mulia ini. Kuasa ini sebenarnya bukan milik kita. Ia hanyalah pinjaman, dan setiap pinjaman pasti akan ditagih dan akan dituntut. Nabi SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinan yang kamu pimpin. Saya petik kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang saya kira petikan ini sangat menggetarkan dunia. Dengan kata-katanya, jika seekor kambing mati di tepi sungai kerana kelalaian aku, katanya, maka aku takut Allah akan menyoalnya ke atas diriku. Inilah sifat kepimpinan. Takut kepada Tuhan, bukan takut kepada kehilangan jawatan. Datuk Speaker, rasuah bukan sekadar dosa pentadbiran. Ia adalah kegelapan yang menelan masa depan. Salah guna kuasa bukan sekadar kelemahan. Ia adalah pengkhianatan kepada rakyat yang memberi kepercayaan. Apabila amanah bocor, negeri menjadi rapuh. Apabila integriti runtuh, rakyatlah yang akan menjadi mangsa. Datuk Speaker, kita tidak mahu Sabah yang indah di bibir tetapi sakit di akar. Kita tidak mahu negeri yang kaya di atas kertas tetapi miskin di tangan rakyat. Kita mahukan Sabah dan pemimpinnya lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia, yang lebih menjaga amanah daripada menjaga kepentingan diri. Kerana kuasa tanpa iman melahirkan kezaliman, tetapi kuasa bersama iman melahirkan keadilan. Datuk Speaker, tata kelola kewangan negeri mesti tegak seperti tiang yang lurus tanpa bengkok, tanpa ruang untuk keculasan. Perolehan perlu telus, projek mesti sampai kepada rakyat, janji mesti menjadi tindakan. Belanjawan yang baik bukan sekadar tebal dengan angka jutaan atau bilion. Belanjawan yang baik adalah belanjawan yang menenangkan hati rakyat, yang membuat ibu tunggal menghela nafas lega, yang menyokong warga emas menyambut hari tua dengan maruah, yang memberi anak muda peluang bukan sekadar harapan, yang membaiki jalan, baiki jambatan, sekolah dan kampung melalui pelaksanaan yang jitu, yang membuka ruang ekonomi kepada orang kecil, bukan hanya kepada orang besar. Pendek kata, belanjawan mestilah berpijak di tanah rakyat, bukan terapung di langit angan-angan. Datuk Speaker, dalam tradisi Islam, para ulama selalu mengingatkan bahawa pemimpin yang baik bukan hanya dilihat dari kebijaksanaan mentadbir, tetapi dari benarnya hati menjaga amanah Tuhan. Seperti kata Imamul Jauzi, pemimpin akan diadili sebanyak 2 kali. Sekali diadili oleh manusia, dan sekali lagi akan diadili oleh Tuhan. Dan hukuman Tuhan lebih berat, tetapi hukuman Tuhan tetap lebih adil. Begitu juga kata-kata saya petik daripada Imam Al-Mawardi, tokoh besar pentadbiran Islam. Beliau mengingatkan tugas pemimpin ialah memastikan hak rakyat tidak hilang dan hak negara tidak dicuaikan. Ini membawa kita kepada hakikat bahawa kepemimpinan bukan tentang apa yang kita dapat, tetapi kepimpinan tentang soal apa yang kita berjaya serahkan. Nabi SAW memberitahu kepada Abu Zar, seorang yang sangat baginda sayangi. Kata baginda, wahai Abu Zar, sesungguhnya engkau seorang yang lemah, sedangkan jawatan adalah amanah. Dan pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan boleh menjadi penyesalan.